Masak dulu. Masak. Motor semua dah barai. Ini pun pakai kopi je. Kopi 500. Menunggu lesen. Trafik. Polis trafik. Tapi polis trafik dia punya. Biar. Morning guys, mari kita raya sini Tapi bala polis dia sedih sikit lah. Api pun tak ada. Hey, selamat hari raya. Semalam pergi dah raja tu ah. Kita dapat lesen baru boleh ride. Tunggu lesen dulu jap. Aduh, lambat. 44 RZ. Sini pagi tadi 11. Pagi 11. Sekarang ni tak sejuk lagi belum lagi sejuk Ini dia cakap biasa-biasa je sejuk dia ni. Dia cakap lagi 2 hari lagi sejuk. Pagi tadi pun dah tak boleh bawa motor dah. Bapak sekali sejuk dah. 11 darjah Celsius. Nak jadah apa bawa motor. Kau tengok Wan, aku tinggal kau Wan ni highway Wan. Kau main Wan. Wan Rozaini. Wan, orang cari kau. Jom lah Syekh bulan 12 Syekh. Kita pergi bulan 12 Syekh. Tak payah pergi awal-awal, tak best. Pergi bulan 12 biar sejuk sikit Syekh. Kalau sayang motor tak payah. Kalau tak sayang motor boleh. Tengok motor pun semua dah macam RZ pun dah memang jadi GS lah. Masuklah. 11 darjah Celsius dia cakap biasa tak sejuk dia cakap. Lagi 2 hari akan lagi sejuk daripada ni dia cakap. Aku pun tak tahulah. Baju, jaket, glove, baju hujan semua pakai. Semua ride pakai baju hujan ni. Ni kita tengok ni siang, malam, pagi, petang ke memang pakai baju hujan. Review sikit pakai baju hujan. Dia pakai baju hujan sebab sejuk satu, sebab debu satu. Debu pun dia pakai baju hujan, sejuk pun dia pakai baju hujan. Tak tahan je. Yang ni pula. Yang ni relax tinggal bulu dada je. Yang ni tak tahulah lemak dia. Aku tak tahu lemak dia berapa tebal. Tak tahu. Berapa sesi tu? Pagi tadi 11. Tadi 8 tu aku kat kantin tu. Kantin nak kat kafe tu. Bebek. Mana bebek? Kita selalu kita bawa orang. Kita tak ada RZ.
Aku ada video kau Jo. Kau lompat-lompat dalam lubang semua kan. Enggak. Mana kau tak bagi pun video. Bagilah video tu, nak belanja. Aku ikut apa benda je. Kalau lawyer tu boleh ikut. 8 trip ni. Masuk dekat situ dia terus. Macam motor lawas ni. Di belakang. Honda Ungi tu potong aku. Dah kau bersantai sangat. Makna tak ada. Dia nak masuk Mohan tu tak lepas-lepas sampai hari ni. Mat tu. Aku tunggu je dia masuk Mohan tu. Memang kecoh kalau dia masuk Mohan tu. Dia dapat pergi haknya pun kita bersyukur lah dia tu. 3 kali dah gaji. Tak tahu tunggu gaji bila. Nak breakfast meh. Tengok orang meh kalau duduk Cina. Masak sendiri meh makan. Kena belajar meh. Motor dah barai meh. Dah berkecai dah motor meh. Tapi tunggu video meh. Tengok. Ni cekodok Malaysia punya. Aku rasa boleh ketengahkan buka kedai sini. Kita berada di Orang Cina. Orang Cina mesti nak rasa cekodok Malaysia. Buka pondok meja sini kan, nega. Dia orang kena berantu dia orang kalau kena cekodok Malaysia. Memang viral punya dia ni. Mai Cina je lah. Dia lain pun dah. Saya aku dapat 65. Standby je. Nak cari motor yang sesuai je, standby. Ada 3 gig saya lah. 3 gig pun banyak kan? Oi, cip video tak boleh, leader. Cekodok. Breakfast cekodok. Cekodok Malaysia lah. Kau pun je nanti kita share. Dalam grup semua kena share. Siapa yang tak ada boleh tag sendiri. Tag je. Kalau boleh reel tau. Kalau boleh reel kalau video sebab kau hantar kalau yang kau lompat tu Facebook tu. Lagu tak ada. Dalam masa kat Facebook dulu. Share motor lah, share motor mesti lulus. Follow GL 800 kita follow lagi. Tak tahan. Bukan reel tu, tu video. Kita main off-road CL 800. GL 800 pada belakang kita boleh ikut lagi. Tak tahan. Mat datang. Meh. Apa dia PE? Kau tunggu tengok cekodok tu. Mak ada dah live, mak ada ni. Pi, apa kata-kata kau kat mak ni? Pi. Mari Mat. Pergi cari kau Mat. Ni geng ni nak cari, semua cari kau Mat. Sejak sambung belajar dia cakap kau payah nak jumpa. Mat, okey Mat. Tuliskan untuk kau Mat. Mat. Yun kan? Ajay cari kau yang ni orang Yunan. Nampak muka orang Yunan dengan topi Yunan dia. Hai. Ini pun gobak Mat. Oi laju ke. Makan tu. Makan tu. Ni jemput. Sekarang ni nak buka cadangan, nak buka kedai. Ni kedai kosong banyak, ambil satu. Buat kedai jemput Malaysia. Mi, Facebook dia. Tengok dia orang pun tak berapa ada makanan ni. Jauh ni. Member suit ni. Wah, member suit. Abe. Abe. Kena pergi Mat. Baru rasa Mat. Kau kena rasa Mat. Mat, tempat lagi Mat kejar. Sempat Mat kejar. Kenapa kau? Mari. Mari apa Pau lepas ni kita buat ni. Track. Kita pergi Yunan pula. Maknanya New Year kita tak payah pergi dalam Malaysia lah. Kita pergi Yunan terus. Ni lori nak pakai, ajak awak kerja sini. Ni lah lori besar.
Bang, masih bang. Duduk lama kat tepi bang, nak dapat. Patu bukon terkorak kau mat. Udek kau ni mat. Patu kong. Sibuk ke patu kong. Gombak mah dia. Gombak pun ada Pi cakap patu bukong. Kau tengok ni. Tempat gini. Tempat ni kita tunggu dekat Kuning. Ini baru hari pertama, kedua kat China. Esok tunggulah meletup semua. Esok aku semua baju 6 lapis lah, padan muka semua. Syok, datang alik sini, China tengok. Bok, ada kerja kosong bok. Bawa lori tebu. Dia tak tahu lah, aku rasa dia bagi makan panda yang tebu banyak daripada tadi tak habis-habis. Kan ada bukit atas ni lah. Ada bukit kot, ada ladang tebu kot. Dia pun tadi ladang tebu, tak keluar-keluar, tak habis-habis lagi. Tengah menunggu. Ni semua tengah tunggu lesen. Lesen China. Kalau tak boleh ride. Datang 50 orang. Bala polis pun macam tak berapa nak siap. Masak kena tunggu. Tu dah sampai. Tu. Bawa print. Bawa beli je bang. Laminate. Dia baru pergi tak ada api. Dia pergi buat dekat kedai lain. Ya ke? Tak ada api. Gelap tu kan. Kena potong. TMB potong. Panggil Pak Is. Api Pak Is. Pak Is, tolonglah Pak Is. Api tak ada. Karen tak ada Pak Is, tolong. Tengoklah apa yang patut. Betul tak payah. Tengoklah apa patut. Lepaskan kami lah. Ni pun syok kat ni kalau motor dia masuk Malaysia. Kobe 500. Ini cutting GS tapi rim dia kecil lah. Rim kecil ni kalau Laos ni tidur sikit lah. Kalau on the road okey. Belok pun enjin lebih kurang macam CF kat ni. Okay, everybody. Okay, get license. Everybody. The policeman is arrived already. Okay. Ask while I will call your number. Okay. Follow the name list. Okay. Call the number. One by one. Get the location and check the bike. Okay. Okay. Remember, I Number cannot lah remember all your yesterday. names. Okay. I only call number. Alright. Nombor? Understand? Tahu nombor. Kau nombor semalam lah 40 berapa, aku 42. Very important. 41 kau depan aku kan. Dia tak beritahu nombor Ni seorang masalah orang Kuantan ni. Tengok. Wak, ambil dia ni Wak, bawa balik. Aduh. Nombor daripada mana? Problem. Nombor. Bagi nombor. Lama lagi. Okay, geng. Alai. Banyak ni. Tak ada baca komen maaf je. Kena aku tak faham lah, pening lah ni. Ambil nombor. Sini tak pakai nama, pakai nombor semua. Sini ni payah nak sebut nombor. Ada dia panggil nama ayahnya semua. Semalam ambil permit dia bagi nama ayah semua. Pening orang cari nama ayah. The number is very important. Everyone should know your number. Toyo boleh lah tu slow. Boleh lah ride sini Yul. Try. Collect ahli. 30 orang boleh lah. Motorcycle plate number. The number is very important. Number 1, WRS 773. WRS. Udah kawin tunggu deh, mau deh. Mari deh. Stand by deh, tahun depan deh. Ejah.
Dah saya kata boleh pergi deh. Kita kutip saya KTN deh. Si dengan KTN kutip belakang kita pergi. RZ belum sampai deh. KTN takkan boleh sampai deh. Kena. Bajet dalam siap belanja apa semua minimum kena ada 12 lah. Atas ejen lah. Ada 12, ada 15 total lah total. Ni bukan bayar ejen. Bayar ejen total dalam 7 atau 8 ribu. Komplit semua. A sampai Z. Transport semua. Tiket bas, tiket flight, tiket kereta api. Semua lah. Loader. Lepas tu duit belanja top-up sikit-sikit je. Kebanyakannya hotel ada hotel ada makan pagi. Lepas tu makan untuk tengah hari atau malam kita kena bawa sendiri. Itu je lah problem. Kalau jenis tak ada masalah makan tu, makan semua okey lah, lagi jimat. Tapi nak kata makan sini murah tak juga. Sini berdesuk juga. Kena makanan halal dia. Nasi goreng RM30. Malah makan nasi lauk ayam pun 30 berapa ringgit seorang. Sekali makan 300. Ramai. Ada lah juga. Cerita apa? Macam Anik nak repeat. Dia akan repeat lagi ni. Repeat lagi kita nak bawa MT pula. MT pula. Tak cik lah. Motor ni kat rumah dia main press kat tepi tu. Tak cik. Boleh. Tarupan boleh set lagi. Ni dah ramai boleh masuk. So mungkin lepas ni lagi senang nak masuk. Sebelum ni pun ramai je yang masuk. Cuma tak ada dalam grup besar. Jadi susah sikit kita tak tahu kan. So ni bila ejen pun dah biasa dengan grup besar, jadi senang lah. Tapi dalam China full kita ride semua kena follow escort. Depan ada escort, depan sebiji, belakang sebiji. Memang syarat dia orang kat sini. So kita tak boleh potong escort lah. Polis tu yang atas. Nampak polis. Ke kanan pula awak JPJ ambil apa, polis buat apa? Aduh panjang. Dalam grup ni macam-macam ada. JPJ ada, TMB ada, macam-macam ada. Balik ke terbalik. Togo. Baik Togo. Slow Togo, tak laju pun Togo. Lesen baru siap, baru nak ambil lesen semua. Macam baru ambil lesen kat Malaysia. Kena ambil lesen dulu. Nama main letak nama. Lee Chong Wei lah ada nama ni tak tahulah apa nama letak. Jackie Chan pun ada pakai nama Jackie Chan. Opel. Mana Opel? KL okey lah Opel? Baik lah. Abalai kita mari. Tolong tengok mat Pel. Risau aku. Tak ada orang jaga dia tu Pel. Kau tolong monitor dia sikit. Aku takut dia meracau bercakap seorang-seorang tu. Amir pun tak daya nak jaga dia tu. Balik keluar sampai Chiang Mai. Chiang Mai maknanya loader. Loader. So kita nak kurangkan risiko. First sebab kita grup besar. Problem dalam Thailand bila grup besar ni takut berpecah. Jadi risiko tinggi sikit lah. Jadi untuk kurangkan risiko terpaksa loader.
sampai Chiang Mai, loader terus ke Danok. Anyai. Pergi dari Danok terus ke Chiang Rai. So jimat masa satu. Lepas tu satu lagi geruk tak berpecah, tak problem. Sebab dalam laut senang nak kontrol. Dalam laut jalan tak sesak. So kita problem kat Thailand. So kalau kita ride daripada Danok pergi ke Chiang Rai, akan rugi 3 atau 4 hari. Tapi kalau kita naik loader, kita boleh jimat 2 hari lah. Maknanya 2 hari je kita naik bas boleh sampai ke Chiang Rai. So kita boleh extend masa dekat China lebih. Ride tetap sama 16-17 hari. Tapi dekat China akan lebih masa lah, dapat 10 hari. Belum ni 8 hari je. So bila kita ni, kita dah pakai loader ni, dah jimat, kita boleh tarik dalam China lama. Dalam Thailand tak apalah, diorang semua ni dah terror-terror lah. Bagi diorang ride sendiri je. Dalam China je diorang nak rasa. Pul, Dia nak apa lagi, Jo? salam kat orang lindungan. Tak, pasport aku mana? Alamak, nak pasport. Pasport pula. Ni lesen. Enggak kot. Tak tengok je pun. Pul kena pergi lah Pul. Mana boleh Pul. Saya Pul Sapudin. Tapi boleh juga kalau nak ride daripada bawah sampai atas. Cuma masa kena extend sikit lah. Pergi balik nak ride pun boleh atas permintaan. Janji yang leader bawa tu kena boleh kontrol lah. Bila 50 orang ni masalah sikit lah besar. Jadi kita orang ambil jalan senang, tak nak risiko motor rosak banyak nanti. So naik loader, jangan pening kepala. Kita ride je dalam China. Ride Laos, ride China. Thailand pun sikit je lah ride, tak banyak. Itu pun dah huru-hara juga masuk bandar, hilang seorang, berpecah daripada grup. Tapi so far Thailand pun senang je. Janji GPS buka, ada map, okey lah, tak ada masalah. Semua diwajibkan pandai baca map. Dan pandailah jati diri, sesat macam mana pergi checkpoint. Tu je. Tengah tunggu ni untuk license China. Tunggu turn. Kalau tak, tapi yang kena AES tadi nanti surat sampai rumah. Harap bersabar pun. Kau kena AES, kau jawab pergi atas highway tadi, kau laju, surat sampai rumah. Sampai rumah. Atas rumah. Nanti bayar. Tapi alamat rumah kita pun dia tahu pun. Kena, dia tahulah. Kita thumbprint dekat tu, yang body scan tu. Boleh pun. Nanti aku bagi detail. Senang pun. Cuma nak masuk China ni ketat sikit lah. Dia macam-macam check up lah, itulah, body scan ada, thumbprint dia. Buang masa kat situ lah. Okay, number 3, get ready. GLM. Kita orang ada 2 orang, 3 orang boleh cakap Cina. Tu senang sikit lah. Satu advantage lah. Untuk group kena ada cakap Cina. Ada tempat yang memang diorang memang tak kerti cakap speaking langsung. Ni tour guide je yang pandai. Polis pun tak kerti cakap English. Tour guide je pandai cakap English. Kedai-kedai semua cincang. Ajam bitik je cakap. Dia panggil sorang-sorang, bawa pasport, tengok muka betul tak sama. Payah. Payah panjang cingok payah. Panjang ni, dah tu nampak. Payah. Weh, payah. Jom. Dengar tu. Member berhenti kerja payah nak ride. Kau berhenti kerja lah, bos. Payah kau dah kaya lah. Apalah, putus lah. Ada lagi. Sabar. Roaming. Agak-agak sikit roaming.
Lantak lah dia. Bukan pakai map pun. Kejap lagi ikut je guide tu. Panjang kau boleh cakap Mandarin. Dia cakap Mandarin. Dia 5 Mandarin pun tak boleh makan. Lagi mau cakap Mandarin. Sekarang tak boleh makan lah Jom. Betul deh. Kalau kita masak sendiri kita jimat. Sebab makan memang mahal lah. Ni aku tanya Bat pun. Bat cakap makan memang kurang-kurang RM70 sehari. RM70 sehari ke dalam 150 yuan tu kena standby satu hari untuk makan saja. Jadi kalau 10 hari dah 1,500 yuan. Makan saja dekat 1,000 lebih dah. So better masak sendiri lah. Buat makanan sendiri senang. Pagi ada hotel sediakan makanan halal untuk ni, untuk rider. Sebab kita orang semua halal, jadi senang lah. Kita request untuk halal saja. So hotel boleh sediakan untuk 50 orang. Kalau grup kecil mungkin susah sikit lah hotel nak sediakan. Kalau grup besar, so kita dah catat satu hotel lah, jadi dia boleh sediakan. Cuma grup besar problem dia kena faham-faham lah. Masa pecah-pecah grup, kena yang main dekat laut tu lompat-lompat lubang. Ada juga rosak dekat laut ni. RZ pun ada 2-3 biji rosak air. Yellow rim lah apa, terjun dalam lubang, tergolek. Back tank terbang pun ada. Tak faham aku. Dia ingat dia bawa GS ke apa. Dah macam GS bawa RZ. Beg semua kita orang ada transport. Beg Syafiz, untuk beg kita orang ada memang transport. Daripada KL kita orang ada transport. Daripada KL sampai border sampai ke Chiang Rai. Sebab tuti, bila motor tu stroke ni, masalah kat China tuti tak ada. So kena prepare lah, bawa sikit tuti. Sikit tak sikit juga untuk 10 hari 3,500 km. Kena standby tuti. Tu je masalah dia. Tuti memang tak ada kat China. Tapi dengar-dengar tahun depan tu stroke memang dia tak bagi masuk lah. Start bulan 1 tahun depan. Dia kalau betul-betul dia cakap tu stroke tak boleh masuk, last lah ni grup RZ boleh masuk. Tu tak tahulah, tak rasmi lagi, tak ada keluar official punya ni. Cuma ejen bagi tahu macam tu lah. Iqbal mana dia? Mana Iqbal? Dia duduk depan tu. Iqbal dia tu ambil lesen tu. Tak sabar nak ada lesen kat China. Baik-baik kan. Terima kasih geng. InsyaAllah semua selamat. Tak tahu lagi lah Syafiz. Nanti tengoklah macam macam tunggu info betul. Sebab sekarang ni ejen pun ni first time dia masuk tu stroke. Dia cakap so far lepas lagi. Dia cakap tunggu tahun depan. Kalau betul-betul official keluar dia cakap tu stroke tak boleh masuk, problem sikit lah. Daripada 4x4 je. Kita bag semua 4x4. Tapi dalam China kita pakai van lah. Satu van, satu SUV yang akan follow untuk escort. Oh yang ni. Ini bahana main lah so ni. Tak ada nombor plate ni. Motor dah bacai. Melompat dia dekat Laos ni. Patah nombor plate. Terbang. Yang terbang dengan motor-motor pun ada seorang dua. Tapi alhamdulillah lah, tak ada apa. Tak laju. Jatuh-jatuh biasa je. Wan ni masalah dia. Masalah orang dah nak gerak, dia baru sibuk nak makan lah. Aduh, geram betul aku. Ni untuk transport kita orang ni SUV satu, tu van tour satu. So ni untuk bag semua kita orang pakai tuti apa semua kita orang pakai ni. Tapi okay, kalau nak datang better satu grup 20 ataupun 25 minimum. Bukan sebab ni, sebab nak jimat cost agent.
Kita 10 orang pun tetap kita kena bayar ejen yang sama, kos yang sama. Jadi rugi lah. Dia ada minimum cost untuk dia orang. Lesen mu bocek, mai bocek. Tak ada kena test 8 pun. Tak ada kena buat bulatan, tak ada kena angkat tangan bocek. Bonggol pun tak ada kena lalu bocek. Gila bocek kena buat 8. Aduh. Ini kalau pakai ejen senang bocek. Dia settlekan semua. Kita motor pun tak payah nak check puspakom ke apa, tak payah. Kalau ikutkan motor kena inspection, nanti ikut law betul dulu. Sekarang tak payah dah. Naik V8 kan senang. Naik Post Road senang. Naik Post Road senang. Memang senang. Minyak pun lebih kurang ya dengan Thailand. Dalam RM5 lebih, RM6 macam tu. Sekarang dekat Mohan nak settle lesen dulu baru boleh ride. Selagi tak ada lesen, kalau boleh tahan kita tak ada lesen, automatik lah kena ke balai semua. So lesen kena ada, lesen China. Permit dia dah bagi, lesen je tak ada lagi. So setiap rider akan ada lesen China sendiri. Boleh lah buat kenangan pernah bawa motor kat China. Alah-alah main motor tu kan, boleh. Kena ada impian untuk datang G318 tu, Route 318. Nanti kita buat live dekat Route 318 tu. Memang terbaik. Dia dah cakap lagi awal lagi. Betul lah tu. Pak An memang jana. Pas ni pergi mungkin Pure. Selepas ni apa lah? Lepas ni mana apa lah? Apa lah. Tapi tak jauh. Pure dengan Mohan tak jauh. Dalam 200 lebih sikit je. 27 macam tu lah. So lepas ni pergi Pure, apa tu, rehat. Esok baru jauh sikit. Esok yang 500. Esok yang 500 saja. Esok Dali esok baru Dali. So hari ni sebenarnya lebih kepada settle dokumen, settle permit apa semua je lah. Tapi kita jalan sampai kat Pure. Daripada Pure tu baru pergi ke Dali. Dia start pada Dali tu dah standby lah. Sejuk beku lah. Sini pun pagi memang kalau ride memang macam ride dalam peti lah. Pagi-pagi sini 11. Ini baru kat Mohan ni. Dia cakap lagi 2 hari lagi padu dia cakap kan. So semua rider kena, equipment kena cukup. First tu je. Glove kena ada heater. Baju memang kena kali air. Tapi baju tak ada isu sangat. Kalau kita pakai baju hujan pun memang ngam lah. Bukan kebanyakan lah, semua rider kita orang semua pakai baju hujan FT Garat. Memang ngam, lulus. Memang baju FT ngam, lulus. Baju hujan dia lulus, mana angin tak tembus. So memang sedap lah untuk pakai. Saya pengguna RS Taichi punya baju hujan. So dia punya kualiti 95% sama lah. Macam tu. Kalau nak ikutkan RS Taichi lagi tahan lah. Tapi dengan harga FT Garage punya baju hujan, okey, ngam, boleh pakai. Saya pun pakai baju hujan FT Garage punya. Memang kalau sejuk pakai baju hujan je kat sini, tak tahan. Tapi glove memang kena kawal sikit. Orang potret. Bala pergi Mekah. Banyak cuti tu. Kena ejah pergi Mekah tu. Pakai gearbox okey. Pakai gearbox mana tahu pergi mana. Saya Kelantan ada ni ding. 5 orang saya Kelantan tu. Nak tunggu udin. Saya Kelantan tak apa, kita nak udin lagi. JKS tak ada. Boleh. Muhammad Ali boleh. Nanti nak tanya PM je. Apa kita bagi. Apa info semua kita dah ambil. Kita dah rekod semua. Untuk mana tahu next kita nak pergi, kita akan buat penambahbaikan lagi. Maknanya apa yang wajib
kena beli, kita kena beli. So kita ni first masuk, jadi biasalah dengar-dengar cerita, ambil ilmu daripada orang lama, macam tu je lah kan. So bila masuk sendiri, baru kita tahu macam mana prosedur, macam mana apa yang nak kena prepare tu je. Sejuk. Oh, sekarang tengah musim sejuk ni Muhammad Sufi. Memang tengah winter sekarang. Pagi boleh sampai 11, malam kadang-kadang 9. Ini belah bawah Mohan, belum belah atas lagi. Dekat atas lagi sejuk, kat Lijang nanti lagi sejuk. Ejen cakap ni kira biasa je ni, dia cakap tak sejuk pun. Nanti atas lagi sejuk, dia cakap kena prepare. Kau Wan, kau macam-macam Wan. Kau rasa banyak Wan, kau main-main lah. Kau belanja aku malam ni Wan. Kau pergi kentut Ajang, celaka kau. Kentut pun tak, aku rasa dia lupa dah Ajang. Dia memang pernah pergi, tapi sejak dia bakar diri dia tu, dia dah lupa dah dia pergi mana. Mang, apa khabar Mang? Oh Mang, thank you Mang. Orang kuat RZ member kita. Orang kuat RZ member Hilman Hamzah. Kita orang pergi sampailah dekat G318 Batang Country. Event semua banyak dekat Shangri-La. Dah bangun dah, Apu dah bangun dah. Tengah makan kuaci, Apu tengah makan kuaci. Man sini. Macam kau. Aman. Ni. Makan kuaci Man. Makan kuaci. Cina kena belajar makan kuaci banyak. Ambil order lu. Ni makan malam, ambil order dulu. Oi, lah, abang live ke? Kenapa je kan? Kau babi Wan. Pohan dengan Alwin bukan adik-beradik. Tu adik tiri dia gila. Aduh. Mohan adik-beradik dengan Alwin. Kepala otak kau. Tu roommate aku. Sekarang dia tak tolong aku nanti, jangan. Kau jangan Wan, buat pasal. Mantap pun lah. Apul memang sentiasa mantap dia. Kuaci dah habis sebungkus dia tu. Dia seorang nampak tu. Dia tunggu lesen dia marah tu. Lesen dia tak dapat lagi. Tak apa, dia tak jauh, 200 je pun. Tapi kalau 200 macam lah tu berkicap juga. Memang lah tu 200 je. Petang juga sampai. Tapi highway lah, banyak highway. Jalan teruk dekat Laos je. Tak masuk. Daripada Cangkong ke Boten tu memang padu lah. Memang sepadu-padunya jalan. 2 jam 200 kilo lebih sikit daripada 10 pagi. Kita pukul 10 lah pun daripada itu Cangkong kan. Daripada mana? Cangkong. Tak 10 apa? 10 pagi kan itu kan. Daripada Cangkong tu border. Border ni Wazai tu. 10 pagi Malaysia. 10 pagi Malaysia kan. Pukul 5, pukul 6 pun sampai. Pukul 4 lebih. Aku sampai pukul 6 jam. Maknanya 200 kilo dalam 6 jam atau 7 jam kalau kat Laos. Standby lah main off-road. Kan jalan memang tengah teruk sekarang. Memang kau-kau yang teruk. Tak. Wan, budak kau tu Amir tu memang orang Lijiang ke orang Yunan? Muka iras-iras je macam orang Cina sini. Awak Ilmi jangan. Saya dah lama dah tak CCR. Last 2000 berapa tu bang, lama tu. Lama bang tinggal Toyota.
Lama dah lama. Tapi alhamdulillah ada lagi kawan-kawan Toyota. Awak jangan. Awak orang lama, Toyota lain. Baik, Popek bagi. Terima kasih. Terima kasih. Sweater nanti kita review. Ada sikit lah kena penambahbaikan daripada ni. So far okey daripada ni, tapi ada beberapa benda yang kena adjust lah. Macam kat grip kat tangan. Grip tangan kan dia pakai apa? Getah. Okey, getah. Problem getah ni dia tak grip tau. Bila kita ride dia tak grip, angin masuk. Dia tak grip. Dia kena macam ni. Kena pakai macam ni. Tapi okey lah, dia bagi kita untuk test. So kita boleh lah bagi penambahbaikan lah. Itu kena strap glove. Yes. Boleh berbulu. Dan bila kita pakai glove tu, strap glove tu kena pada getah tu dia berbulu sikit. Yang lain-lain so far okey lagi. Cuma hooded tu mungkin kita cadangkan dia nanti akan buang. Boleh buka, boleh pakai klip pun tak apa, sebab benda ni tak perlu kuat pun untuk sebab bagi pendapat rider-rider kita orang Malaysia tak perlu pun pakai. Kita pun sebenarnya tak pakai pun benda tu, tak perlu pun. Cuma kalau malam kat sini sejuk betul lah. Malaysia nak tunggu suhu macam ni memang tak ada lah. Lambat sikit lah. Sini suhu pagi 11, malam boleh pergi sampai 8, 9. Tapi ni baru dekat Mohan ni. Mohan ni bawah lagi. Maknanya nanti lagi 2 hari baru sampai dekat betul-betul tempat yang sejuk. Tu tak tahu berapa lah. Kalau kat sini pun dah suhu dah gila dah. Atas tak tahu lah. Tapi kita orang pergi ni memang waktu kemuncak sejuk. Salji baru start nak turun. Maknanya dalam 2 hari lagi salji dah ada lah. Pagi tadi 9 kan? 9 pagi. Malam tadi pun 9, 8 malam tadi. Semua kepala dah menyorok dah malam tadi sejuk. Semua kepala tenggelam. Betul. 9 pagi kat sini. Padahal ini jauh lagi ni daripada tempat sejuk ni. Tapi dah 9 dah. Memang tengah kemuncak ni. Dia cakap tengah kemuncak. 2-3 hari lagi memang beku dia. Betul. Tak mustahil lah RZ boleh sampai. Betul Safa Ahmad. Dulu kita tengok GS kan. Betul kita cuba usahakan untuk RZ pun kena sampai. Sebab kita Malaysia terkenal dengan RZ. Bila RZ orang tahu Malaysia. Jadi kita kena keluarkan RZ untuk sampai Cina keluar. Walaupun saya tak naik RZ, saya pun tak naik RZ bang. Sakit pinggang. Waktu umur. Dia orang kuat lagi tak apa. Saya bagi dia orang. Saya follow je. Tapi dengar ramai macam ramai yang dah rosak dah ni nak simpan RZ nak naik motor lain gaya je ni. Ni salah seorang ni. Nampak gaya banyak tukar racun. Macam ni last rat Cina dia kira puas hati dah. Lah dia rat Cina ni dia nak tukar dah sisi lain. 450 macam ramai nak beli tu. Kita bawa 450 bahagian bakal lain, bahagian marketing je. .450 memang A lah, A. Oh jalanlah dia paling champion lah. Throttle on je, tak ada hal. Spek dia tu CF memang power lah. Dengan rim 18, 21. So spek dia sama dengan GS. Engine dia power. Tutup buka minyak pun best. Kita kena pastikan kita Malaysia terkenal dengan RZ. Biar orang luar tengok, oh maknanya ni Malaysia, orang tahu. Kita keluar border pun orang ambil gambar dah macam apa lah semalam. Macam artis tu, macam media tunggu dekat tu. Orang Cina pun pelik tu. Media tunggu kat pintu gerbang tu. Jom masuk China. Penuh kamera tu.
semua. Jang, sepatah 2 kata Jang. Sepatah 2 kata. Boleh. Spare part RZ boleh. Ni panjang Pemotoran semua mendoakan kami semua di sini jadi memudahkan kami urusan. Kuat sikit je cakap. Like, share dan subscribe. Malijo, Yahoo. Next kita akan update lagi. Kita akan update lagi. Atas lagi. Kita akan bawa lagi atas lagi. Jauh lagi. Tapi ni lesen pun tak dapat lagi. Tak boleh narai lagi. AES pun berapa ramai tadi aku tak tahu. Memang semua surat sampai rumah. Masak lah. JPJ pun kena AES. JPJ pun AES dia memang tak pilih kasih Tutup lembu pelik Macam-macam wow. Budak-budak dalam ni macam-macam orang ke dia Pening tu. Tapi seronok. Inilah seronok kita ride sebenarnya. Problem tetap problem. Tu normal lah. Mental tetap mental. Gaduh biasa lah. Gaduh mulut. Seronok. Kawan-kawan seronok. Mental tu main mental. Kadang-kadang ride sampai malam, muka nak pecah rasa. Duduk lambat 2 hari, punggung rasa rata. Dah lah kaki tak boleh straight. Rasa nak tumbuk driver bar. Balik sambung lah. Waalaikumsalam. Dah sampai dekat baru Mohan ni, baru lepas border. Baru dekat-dekat dengan border lah, tak jauh lagi. Sebab kena settlekan lesen dulu. Lepas ni baru jalan sampai dekat Pur dulu. Esok baru naik ke atas Dali. Mana dalam 10 hari lah total. Dalam China saja 10 hari. Sebab tu ride ni kita orang lebihkan kepada China. Sebab nak masuk China ni betul lah satu kos. Jadi better kita lebihkan ride dalam China daripada Thailand ke apa. So balik tenang-tenang. Siapa nak pergi Thousand Corner ke balik korang tu next korang boleh plan sendiri. Sebab benda tu setakat Thailand tu senang lagi lah. Laos tu pun dah tak ada susah dah sekarang. Nampak dah senang nak masuk Laos. So China ni bila satu grup dah masuk, nanti next akan ada grup lain masuk. So jadi senang untuk kita keluar masuk China. Guide dia tu, nak dapatkan guide tu. So agent pun dah lepas ni dia cakap mungkin lagi senang lah kita nak masuk. Dia nak biasakan dekat border. Border kadang-kadang dia, yalah border tu motor-motor besar je semua. Tiba-tiba motor kecil masuk, dia macam pelik-pelik juga. Tu suruh nak masuk. Sekarang ni masih dekat Mohan lagi. Thank you Gigi. Alhamdulillah, insyaAllah setakat ni alhamdulillah lagi. Yang terbabas kecil-kecil tu biasa lah. Sikit-sikit tergeliat. Tapi alhamdulillah tak ada apa-apa. Semua rider masih dalam keadaan baik.